Hai Puan, sayang, ini Yen. Mulai hari ini, Yen akan tinggal bersama kita. Selamat datang, Yen. Saya harap awak gembira tinggal di sini. Baik Puan, Yen akan tolong Puan buat kerja rumah. Yen memang rajin. Dia selalu tolong saya. Adik, bahaya. Jangan main di luar rumah. Adik, hati-hati. Anak saya. Yen, apa yang awak dah buat ni? Anak Puan, cedera di kepala. Dia perlu berehat di hospital selama 3 hari. Yen, ini semua salah awak. Maafkan Yen, Puan. Pergi dari sini. Yen tak boleh tinggal bersama kami lagi. Baiklah, Yen faham. Tunggu dulu, cuba tengok rakaman CCTV ini. Hah? Ya Tuhanku, saya sudah salah faham. Yen cuma nak selamatkan anak kita. Yen, saya minta maaf sebab marah awak. Tak apa Puan, Yen maafkan Puan. Kalau korang setuju Yen tak buat salah, tekan like